Setelah kita mempelajari apa itu wang, kenali wang dan juga kita tukarkan wang, dan bahagian yang terakhir di dalam topik wang ini adalah penyelesaian masalah. Untuk tahu dengan lebih lanjut, jom kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel YouTube Cikgu Edrin. Bagi yang baru pertama kali singgah ke channel ini, pastikan anda subscribe dahulu untuk mendapatkan video-video matematik yang terkini. Tak semestinya di rumah kita tak buat ataupun kita tidak mempelajari apa-apa. So duduk di rumah, kita masih lagi untuk belajar. Bagi yang hadir ataupun menonton video pada hari ini, boleh komen pada ruangan komen nama anda. Okey, so pada hari ini kita akan masuk bahagian yang paling penting, iaitu penyelesaian masalah. Okey, kita dah belajar dah apa itu wang, cara kita nak tukarkan wang itu, dan juga kita nak catat wang yang kita dapat. Dan ini adalah bahagian yang penting, iaitu berkaitan dengan penyelesaian masalah. Okey, baik. Contoh, okey, kalau boleh lihat pada skrin handphone ataupun video murid-murid sekarang, kita tengok soalan dia apa? Kim beli, gambar raja apa? Pembaris. Okey, Kim beli pembaris dan juga pemadam. Kira jumlah harga. Ini adalah bentuk soalan penyelesaian masalah. Ada masa diberi dalam bentuk gambar, ada masa soalan diberi dalam bentuk ayat, dan minta murid untuk selesaikan. So pada hari ini kita akan belajar beberapa tips di dalam topik wang untuk menyelesaikan masalah. Okey, baik. Okey, soalan yang tadi. Okey, Kim beli pembaris. Ingat, item yang pertama ataupun benda yang pertama kita nak kira adalah Kim beli pembaris dan pemadam. Maksudnya ada dua benda, pembaris dan juga pemadam. Okey, soalan ni kata apa? Kira jumlah. Kalau dapat kata soalan tu, jangan takut untuk conteng ataupun apa. Conteng bermaksud di sini adalah kita gariskan kata kunci. Okey, kata kunci ini sangat penting supaya murid-murid tahu soalan ini nak gunakan apa. Soalan biasanya akan apa yang diberi, apa yang ditanya, operasi apa yang kita nak gunakan. Okey, daripada maklumat ni barulah kita boleh selesaikan soalan. Okey, so dekat sini ada dua benda, iaitu pembaris dan juga pemadam. Dia minta kita kira berapa jumlah operasi apa? Operasi tambah. Okey, cuba komen tambah. Okey, so kita nak kira apa? Pembaris mana? Ini berapa sen? 50 sen. Okey. Dan juga pemadam berapa sen? 30 sen. Jadi operasi apa? Tambah. Ini operasi. So kita buat dalam bentuk lazim. Okey, supaya pengiraan kita betul. Okey, 50 sen. Kalau takut salah, boleh buat garis macam ni. Okey, supaya kita boleh tambahkan mengikut rumah. Okey, ni rumah sa, ni rumah puluh. Okey. Sen, kita akan tulis sen lah nanti. Okey, sifar tambah sifar, jawapan dia sifar. 5 tambah 3, jawapan dia 8. Berapa jumlah dia? 80 sen. Ini secara asas dia, soalan yang paling mudah lah, ataupun aras paling rendah, okey, dalam penyelesaian masalah. Okey, dia bergantung kepada soalan dia. Yang penting, apabila dapat je soalan, kita gariskan ataupun kita keluarkan maklumat. Okey, boleh? Okey, jelas? Okey, kalau jelas, komen jelas. Okey, ni kalau dalam bentuk duit lah. Maksudnya kita ada 50 sen, kemudian kita ada 30 sen. 20 sen tambah 10 sen, dia akan jadi 30 sen. So 50 sen tambah 30 sen akan jadi 80 sen. Okey, 80 sen.
Okey, soalan seterusnya. Okey, baca, bila dapat soalan kita baca sampai habis dahulu. Okey, contohnya Arissa ada 55 sen. Fefe ada 25 sen lebih daripada Arissa. Berapa wang Fefe? Okey, soalan yang pertama, apa yang diberi? Arissa ada 55 sen. Itu maklumat yang pertama. Arissa ada 55 sen. Kemudian maklumat yang kedua, Fefe ada 25 sen. Apa kata kunci dia? Lebih daripada Arissa. Tahu tak berapa jumlah Fefe? Tak tahu. Tapi maklumat yang diberikan lebih. Lebih ni operasi apa? Tambahlah. Maksudnya kita akan tambahkan duit 25 sen tu, maksudnya lebih daripada Arissa. Okey, soalan kata apa? Berapa operasi apa? Maksud kita tambahlah, kita nak tahu berapa jumlah wang Fefe. Boleh kira sekarang. Kalau ada pensel, ada kertas, boleh kira. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Maksudnya Arissa ada 55 sen, Fefe lebih. Lebih. Maksudnya kita kata nak tambahkan 25 sen lebih daripada Arissa. Okey. So 5 tambah 5, 10, 1 dekat atas. 5 tambah 1, 6, tambah 2, 6, 7, 80 sen. Boleh? Jelas? Bila kata dapatkan soalan, kita gariskan kata kunci dia, apa maklumat yang diberi. Kemudian yang kedua adalah apa yang ditanya. Dia akan beri maklumat. Kalau dia tak beri maklumat, soalan tak beri maklumat, kita tak boleh nak selesaikan. Kalau dia tanya pun kita tak tahu, sebab kita tak ada maklumat yang kita nak gunakan untuk selesaikan. Boleh murid-murid semua? Okey. Yang penting gariskan kata kunci, kemudian kita tengok apa yang ditanya, kemudian baru kita buat apa operasi kita nak gunakan. Okey. Okey, so Fefe ada 80 sen. Soalan kata berapa wang Fefe? So boleh tulis wang Fefe ada 80 sen. Seterusnya, okey, Ravin derma RM5. Kamal juga derma RM5. Kira jumlah wang itu. Soalan dia mudah, simple. Okey, diminta kira jumlah. Apa maklumat yang diberi? Maklumat yang pertama diberi adalah Ravin derma RM5. So yang pertama ada RM5. Kawan dia nama dia Kamal, juga berapa ringgit? RM5. Apa soalan minta? Kira jumlah. Maksudnya kita akan kira jumlah. Apa maksud dia? Operasi tambah. Nampak tak kata kunci? Bila kata kunci itu adalah kita nak menuju operasi apa. Jumlah maksudnya nilai semakin bertambah, so kita gunakan operasi tambah. So kita buatlah dalam bentuk lazim. 5 tambah 5, jawapan dia RM10. Okey, maksud kita ada RM5. Yang ini duit Ravin. Okey, yang ini duit Kamal. Dia kata jumlah, so kita tambahlah 5 tambah 5, jawapan dia RM10. Okey, mudah? Okey, terbaik. Okey, seterusnya. Okey, ini kalau bentuk soalan, dia boleh jadi bentuk macam ni. Maksudnya dia boleh jadi soalan yang pertama A, soalan yang kedua B. Dia masih dalam satu soalan, tetapi dia ada anak-anak di bawah dia. Kita panggil anak-anak. Maksudnya ada satu soalan yang besar ataupun satu gambar rajah, yang bahagian bawah tu A ataupun B, C adalah merujuk kepada satu gambar yang atas ni. Okey, contohnya gambar dekat atas ni ada keychain, ada seruling, ada pelekat, okey, stiker, ada botol air, ada juga topi. Kemudian ada dua soalan dekat bawah ni, soalan A dan juga soalan B. Maksudnya soalan A dengan soalan B ini dia punya maklumat adalah pada gambar rajah yang besar ni. Okey, kita buat soalan A dahulu. Okey, Farah ada 80 sen. Dia beli stiker, pelekat. Kira baki wang Farah. Apa maklumat yang pertama? Duit dia ada 80 sen. Itu maklumat yang diberi. Banyak kali sebut dah. Okey, biasa kan? Yang pertama kena cari apa maklumat beri. Okey, kemudian
apa soalan tanya. Dia beli stiker. Stiker berapa sen harga? Stiker harga dia 70 sen. Ni harga stiker. Okey. Kira baki. Apakah kata kunci ataupun apakah maksud baki? Baki operasi apa? Tolak. Tulis dekat buku masing-masing. Baki bermaksud tolak ataupun komen. Baki maksudnya tolak. Okey, so kita buat dalam bentuk lazim. 80 sen. Baki, kita nak cari baki. So kita akan tolak 70 sen. Kenapa 70 sen? Sebab harga pelekat ini berharga 70 sen. So sifar tolak sifar, 8 tolak sifar 1. So berapa baki wang Farah? 10 sen. Dah boleh nampak dah? Okey, ini bermaksud penyelesaian masalah. Okey. Okey, dah ada dua soalan tadi kan? Soalan B. Soalan B dia kata apa? Cari beza harga antara keychain, yang gambar panda ni, dengan topi. Bila kata beza, dia mesti ada dua lah. Apa tolak apa? Beza bermaksud operasi tolak. Gariskan beza. Beza tu maksudnya tolak. Apa tolak apa? Kita tengoklah apa yang besar. Nilai dekat sini. Topi RM6. Keychain ni RM3. Okey. Jadi RM6 tolak 3. Janganlah kecil tolak besar. Kan? Macam awak lah. Kalau awak tolak ayah, ayah pun tak jatuh pun. Maksudnya untuk operasi tolak, mesti nilai yang besar ni mesti tolak nilai yang kecil. Maksudnya RM6 tolak RM3. So 6 tolak 3 sama dengan 3. So jangan lupa tulis RM macam tadi, sen kan. So unit dia adalah sen. Unit dekat sini adalah RM. Apa maksud RM? Adalah ringgit Malaysia. Okey, jangan tulis 3 saja. 3 tu 3 apa? 3 jam, 3 meter, 3 sen. Ini adalah berkaitan dengan ringgit. So kita tulis RM3. Okey, jelas? Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, Saiful ada RM10. Dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Apa maklumat yang diberi dekat sini? Saiful ada berapa ringgit? RM10. Kemudian derma berapa ringgit? RM4. Kalau derma ni duit kita semakin bertambah ke semakin berkurang? Kalau dari segi pahala tu bertambah lah. Tapi ini dari segi duit awak. Tadi ada RM10. Dikeluarkan duit, dibagi kepada orang miskin RM4. So derma tu maksudnya operasi tolak. Okey, tulis. Derma tu maksudnya tolak. Berapa wang yang tinggal? Kalau kata derma tu pun terlepas pandang, maksudnya tinggal tu pun boleh dikatakan kata kunci dia sebagai operasi tolak. Okey, maksudnya 10 tolak 4. Dia ada RM10. Keluarkan duit, bagi kepada orang miskin RM4. Berapa baki yang tinggal? So 10 tolak 4 sama dengan 6. Contohnya macam dalam gambar ni lah. Kita potong-potong, maksudnya kita tolak RM4. So berapa tinggal? Duit warna hijau RM5. Duit warna biru RM1. Okey, maksud jumlah dekat sini adalah 5 tambah 1 RM6. Okey, boleh dapat tak setakat ni? Okey, terbaik. Terima kasih masih lagi menonton. Okey, soalan seterusnya. Bagi yang baru menonton, hari ini kita akan membincangkan tajuk penyelesaian masalah berkaitan dengan tajuk wang. Okey, Ying ada RM10. Wafi ada RM2. Kurang daripada Ying. Kira wang Wafi. So maklumat apa yang pertama kita ada? Ying ada berapa? RM10. So maklumat yang kedua apa? Wafi ada berapa? RM2. Bukan maksudnya ada RM2, tapi dia kata kurang daripada Ying. Okey, kita nak tahulah berapa duit Wafi. Ying dah tahu dah memang RM10.
Tapi maklumat beri kat sini, RM2 kurang daripada wafi. So, soalan kata kiralah wang wafi. Okey, kalau ada 10, kalau kurang maksudnya tolaklah. Okey, tu kata kunci dia. Kurang daripada ataupun kurang, kita buatkan operasi tolak. Ni operasi tolak. Jadi RM10 tolak RM2 berapa? Kalau nak buat betul lazim, kat sekolah ajar pinjam kan. Ni sebenarnya boleh je, sebab 10 ni sama je, tak boleh pinjam pun. Okey, tapi nak biasakan operasi tolak tu kita pinjam, boleh je buat. Okey, ataupun kita boleh je kira macam biasa, 10 tolak 2, so tinggal RM8. Okey, ini kita bukan nak kira jawapan sahaja. Okey, objektif dia dalam penyelesaian masalah ni, kita nak murid-murid faham kata kunci, apa soalan beri, apa soalan tanya, dan kita selesaikan. Okey, kalau apa beri pun kita tak tahu, operasi apa yang diberikan pun kita tak tahu, soalan tanya pun kita tak tahu, memang tak dapat jawapan lah. Okey, so objektif hari ni apa? Kita nak mahirkan daripada ayat ni, kita nak jadikan dalam bentuk ayat matematik. Okey, yang atas tu ayat bahasa Melayu, kita jadikan ayat matematik. Okey, soalan seterusnya. Ini ada 25 sen. Okey, ini aras tinggi ni, maksudnya kemahiran berfikir. Okey, yang tadi tu soalan dia asas yang rasa kalau boleh baca boleh faham. Okey, ini berbeza sedikit. Ini ada 25 sen, Isya ada 65 sen. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wang dia sama dengan wang Isya? Okey. Okey, maksud dia Aini ada 25. Ni maksudnya 25. Okey. Isya pula ada 65. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama dengan wang Isya? Maksudnya berapa lagi? Maksudnya tambah berapa lagi supaya wang dia sama banyak dengan wang Isya. Wang Isya 65. Sama dengan 65. Ini yang masukkan tadi. Ayat bahasa Melayu, macam mana kita nak jadikan ayat dekat atas ni jadi ayat matematik. Okey, boleh? Kadang kata 25. Ada yang murid buat 25 tambah 65. Dah salah dah. Okey. Jadi dia kata tambah berapa lagi supaya jadi 65. So kita nak tambah berapa lagi? Okey, untuk soalan ni, soalan ni kena banyak buat latihan sedikit lah. Kalau hari ni tak faham tak apa. Nanti kalau ada latihan, perbanyakkan supaya kalau ada bentuk soalan macam ni dah boleh buat. Kalau tak dapat lagi tak apa. Ini memang sesetengah murid dia susah lagi nak faham. Sebab soalan ni dia adalah soalan aras tinggi sedikit. Okey. So, macam ni kita nak dapat? Kita dapat ni, kita boleh je sepatutnya tolak je lah. Okey. Kalau kat sekolah cikgu ajar 65 tolak 25. Maksud 65 sen tolak 25 sen. So 5 tolak 5 sifar, 6 tolak 2 40 sen. Maksudnya soalan kata berapa atau untuk dapatkan sama banyak dengan wang Isya. Okey, kita tambah 40 sen. Betul ke tak? Kita boleh semak 25 sen tambah 40 sen. 5 tambah sifar 5, 4 tambah 2 65 sen. Sama tak? Kalau sama, betul. Okey. Soalan ini aras tinggi sedikit. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini yang kita belajar untuk topik wang penyelesaian masalah untuk tahun 1. Okey, untuk latihan untuk bahagian ini kena perbanyakkan latihan. Dia bukan 1 hari ataupun 2 hari punya proses, dan kena banyakkan latihan. Kalau ada buku latihan dekat rumah, boleh buat sama dengan mak ataupun ayah. So itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. So terima kasih menonton video ni sampai akhir.
So bagi yang belum subscribe, pastikan subscribe channel YouTube Cikgu Adrian, dan kata rasakan video ni bermanfaat, boleh kongsi dengan kawan-kawan. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.